Okay guys, dekat depan Zul sekarang kita ada Pro 2 Trust X dengan Pro 2 Trust H. Boleh tengok dekat orang kata bahagian depan dia, luaran dia, kalau korang perasan dia tak ada beza sangat. Yang perbezaan yang paling ketara hanyalah dekat bahagian ni fog lamp. Untuk X dia tak ada fog lamp, yang H dia ada fog lamp. Itu kata mata kasar kita lah. Tapi kalau korang tengok lebih dekat, dia ada kamera 360 kamera. Yang ni dia akan nampak dekat bahagian bawah side mirror tu, dan itu sajalah. Bahagian rim pun sama. Jadi sekarang kalau korang berminat dengan Pro 2 Trust X yang warna merah cranberry red yang ini cantik ni, ini ready stock Siapa-siapa yang berminat korang boleh PM Zul cepat. Yang Pro 2 Trust H yang ini orang punya. Jadi kalau korang berminat dengan Trust H, korang kena booking 1 ke 2 bulan insya-Allah dah dapat kereta. Tak lama pun.